Assalamualaikum geng kebun. Pucuk labu ni kalau kena gaya masaknya memang sedap. Hari ni saya ambil pucuk labu dan labu nak bawa balik kampung. Pucuk labu ni memang sedap kalau masak lemak. Bawa balik kampung dan adik ipar yang expert masak ni tolong uruskan. Jom kita tengok cara siang pucuk labu. Ni dia yang mana tu? Yang orang malam siang bumbu-bumbu dia. Lepas tu abang ramas dengan apa? Ramas dengan kat dalam air garam. Ramas dengan air garam. Itu basuh kita ramas. Dia tak koyak eh? Tak, nanti dia lagi ni kita gini kan tu. Tu Dengan air garam. Dengan air garam. Nanti kita rebus dia lembut. Ini kan keras. Masa basuh tu dengan air garam lah. Masa basuh tu ramas gitu. Maknanya yang ni nak kena buang dia punya kulit ni, kulit dekat tangkai dengan batang dia lah. Batang yang lembut lah. Kalau batang keras tak payah lah Tak payah. Ambil apa? Pucuk dia ambil sikit macam tu je lah. Lauk macam ni ditambah ada sambal belacan ikan kering memang menyelerakan. Jemput makan, jom tanam. Bismillah. Alhamdulillah.